Betul ke kenaikan harga 10 dinar lebih daripada 10 kali ganda? Save dan share dulu video ni untuk rujukan di masa akan datang. Tahukah tuan-puan, nilai 10 dinar ini 20 tahun yang lepas hampir sama dengan nilai 1 dinar sekarang. 20 tahun yang lalu, 10 dinar ini hanya berharga sekitar RM2,500. Tetapi, kenapa 20 tahun yang lalu tidak ramai yang memilih untuk menyimpan emas? Sebab pada waktu itu, ramai yang memilih untuk menyimpan dalam bentuk ASB disebabkan dividen yang sangat baik sekitar 10% setahun. Dan ASB merupakan simpanan wang yang tiada susut nilai jika kita ingin keluarkan simpanan kita. Berbeza dengan emas, walaupun semua orang tahu yang emas ni adalah aset yang bagus untuk disimpan, tetapi 20 tahun yang lalu tidak banyak pilihan emas, terutamanya emas kelahiran 1999 seperti ini. Spread value yang agak tinggi menyebabkan ramai yang kurang berminat untuk menyimpan emas. Tetapi sekarang dengan Public Gold yang kepakarannya adalah untuk emas pelaburan, membantu kita mempelbagaikan platform simpanan. Kaedah yang mudah beli dan mudah jual serta kadar spread yang jauh lebih rendah berbanding syarikat emas yang lain. Memberi peluang untuk kita menyimpan dan memaksimumkan keuntungan dalam simpanan emas. Sebelum tuan-puan mula menyimpan emas, pastikan tuan-puan buat dua perkara ni. Yang pertama, belajar ilmu asas emas. Yang kedua, kenal pasti jenama emas yang tuan-puan beli. Pastikan harganya murah dari pasaran dan syarikat tersebut mampu membeli balik emas tuan-puan tanpa syarat yang cerewet. Nak saya bantu mulakan tabungan emas di Public Gold? Tuan-puan boleh klik link di bio Safia Sofian, daftar akaun emas secara percuma, saya akan bimbing sebaiknya.